Mak kita pun tak sibuk, apa nak sibuk jodohkan kami. Betul juga tu kan, buat apalah nak sibuk-sibuk jodohkan orang ni. Sedangkan keluarga sendiri pun tak kisah. Disebabkan pernah bergandingan bersama Zizan Razak dalam satu program masakan, terus ada yang minta mereka dijodohkan bersama disebabkan masing-masing kelakar dan suka berjenaka. Kata Farina, ramai salah faham keagraban hubungan mereka. Dan dia pun dah anggap Zizan macam abang saja tau. Tak lebih daripada tu. Alamak Zizan, nampaknya macam kena friendzone je ni. Wafa dah kena Zizan lama dah. Okay, jadi kami tak ada lah nak kata. Mungkin chemistry kenalan sebagai abang adik macam tu. Tak ada lah nak kata yang rasa terusnya. Tak. Sebab tu kami boleh bekerjasama. Chemistry tu dah ada, insyaAllah lah. Tapi itulah untuk apa tu, rancangan masak Good Day tu pun memang kami kena buy script juga. Bukan kata kami boleh ad-lib semata-mata, kena buy script. So apa yang hampa tengok tu adalah lakonan semata-mata. Walaupun lakonan, tapi ramai yang percaya, ramai yang anggap macam sukalah tengok korang berdua. Oh, so, ya ke? dia yang nak jodohkan. So macam Wafa ni macam mana? Okey ke tidak dijodohkan dengan Zizan? Ke rasa macam tak boleh ni abang aku ni ke macam mana? Amboi, mak kita pun tak sibuk, apa nak sibuk jodohkan kami. Sorry. Okay, tak adalah. Biasalah mulut-mulut peminat itu adalah orang kata apa? Peminat, nama pun peminat. Diorang suka untuk tengok kita digandingkan dengan siapa kan. Tapi untuk Wafa, just industri, tak ada apa pun. Tak ada apa yang lebih-lebih pun. Karakter Zizan sendiri macam mana yang Wafa lihat? Adakah dia punya lawak tu, kadang-kadang bila setengah perempuan dia anggap macam annoying kan? Tapi ada setengah pula macam suka komedi. So, tapi bila dalam tu ramai tengok macam Wafa macam blushing. Allah, dah memang karakter dia. Tak karakter Eva tu, watak Eva tu dia memang kena blushing dengan watak si Inspector Sunny tu. So Eva ni dia memang kalau nak cakap dia gedik lah. Dia gedik, dia tergege, dia memang macam gadis kampung yang nampak orang baru masuk kampung. So dia macam Abang Sunny, Abang John je tu karakter dia. So kalau untuk lawak Zizan, dia memang talented lah. Memang dia memang lahir-lahir keluar daripada perut ibu dia, memang dia memang jadi seorang kelakar dah. Memang dia kelakar. So kalau duduk dengan dia tu, InsyaAllah lah takkan bosan lah. Semua orang akan rasa best lah bila lepak dengan dia, bekerjasama dengan dia. Dengan apa yang Wafa cakap ni, ramai yang kecewa ni. Alamak. Sebab semua nak tengok korang berdua kan. So macam mana? Jangan kecewa. Mana tahu kalau kami dapat bekerjasama lagi. Tapi janganlah sampai minta atas pelamin. Kita tak tahu, jodoh kan rahsia Allah. Wafa terbuka lah. Astagfirullahaladzim. Awal lagi. Kan macam ni sebenarnya Wafa dah ada someone yang mungkin nak perlu jaga hati ke? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Ada ke tak ada kita tak tahu. Wafa tak cakap apa pun. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Nak macam mana kan? Ini untuk clearkan balik kat mereka ni kan? Yes, so, clearkan. status Wafa ni macam mana? Status Wafa? Rahsia. No comment. Dah, tu je.